Hai, bersama dengan Abang Guide. So hari ni Abang Guide berada di Taman Serai Jati. Dekat mana Taman Serai Jati? Bagan Serai, Perak. Okey, hari ni Abang Guide berada di sini untuk tengok kasut baru. Bukan tengok hari ni Abang Guide nak tukar kasut baru lah. So Abang Guide berjumpa dengan seorang pakar kasut. Nama dia Abang Sabri. So saat ni kita tengoklah macam mana rupa Abang Sabri dan macam mana rupa kasut Abang Guide hari ni. Habis. Tu Abang Sabri. Abang Sabri dia tak tunjukkan muka lagi. Tu. Nampak tu? Tengah duk adjust kaki untuk nak buat penukaran kasut yang baru. So ni dalam tempoh Abang Guide lah. Cari makan. So kita tengoklah macam mana proses. Abang Sabri ni tengah buka 1600 17 dengan 1070 17. Oh, baru start lah. Dah berapa lama abang kat sini? 2020. Tak baru abang. Kalau 2020 anak dah nak masuk darjah 1 lah. Tinggal 2 tahun je lagi. Abang Sabri kata ni boleh pakai lagi kurang-kurang setahun lagi ni. Kalau nak jimat belanja boleh pakai setahun ni. So jangan lupa tengok anak panah ni. Tunjuk ke bawah pusingnya. Tengok pula tengok tayar ni. Ni dia tanda Paling balance lah. paling ringan. Oh, paling ringan. Letak batu tu sampai dia boleh stay tu. Oh. Macam ni dia patah balik ni atas mana dia tak cukup berat. Oh. Batu dia kena stay ya. Dia tak boleh nak ada rotation. Kunci tayar pakai torque wrench. So Abang Sabri kata 100. Tengok. Tu torque wrench tu. Mesra alam, bearing pun tak rosak. Okey, kasut belakang dah siap pasang. Bunga dia sama macam rambut Abang Sabri je. Tapi sama lah. Rambut Abang Guide ni sama je. Saya tengok. Ya banyak. Kira-kira lah. So kat depan pun kunci pakai torque wrench juga lah. So ni rupa kasut baru lah. Lepas ni Abang Guide akan beraya dengan senyuman di muka lah. Senyuman di muka, tangisan di poket. Tak apalah, Abang Sabri dah okey lah. Nanti kita mai cari Abang Sabri lagi. Okay, so itu je daripada Abang Guide. So jumpa korang lagi. Jangan lupa follow Abang Guide dan klik like, share. Okay, bye-bye.